Assalamualaikum, saya nama Wan. Hari ni kereta dah beralih daripada Hoist dah alih ke sini. Sebab tadi saya pergi shopping. Saya pergi shopping kedai potong. Mencari fog lamp. Lagi apa saya cari? Setelah mencarikan side mirror. Sebab ini AE101, AE100. Saya suspect lah dia akan menjadi laju. So saya tak boleh nak depend dengan side mirror tanduk. Side mirror tanduk tu mungkin saya akan pakai juga untuk masuk-masuk parking ke apa. Tapi ini penting sebab kita dah biasa pakai yang belah kanan. Untuk keselamatan juga dari segi sensitivity of driving. Sebab kereta ni kalau original dia 120, 130 tapi tak jarang lah orang selalu bawa 80 kereta ni. So 80 tak ada hal lah. Tapi kalau ini tekan sikit je 14, 15, 14, 15 tekan sikit sangat tau. So dia punya respon tu sangat cepat. So kita kena alert di blind spot apa semua memang sangat penting side mirror. Motor, saya menjaga motor, bukan budak motor kena jaga kereta. Orang yang drive bawa kereta tu kena jaga budak motor. Sebab saya pun budak motor kak, saya bawa motor. Bila saya bawa motor menyumpah-nyumpah orang yang bawa kereta. Tapi bila bawa kereta saya tak nyumpah budak motor. Sebab kesian orang pandai panas. Saya ni sakit pinggang lah. Ini masih akan kekalkan dashboard original, tapi dia punya aircon vent dia saya akan cantumkan dengan meter VTEC. Saya akan pakai AGH30 punya aircon vent. Masih ada rupa bentuk original dashboard lagi. Okey. Tapi tunggu cabaran untuk memasangkan aircon digital. Saya masih nak aircon digital juga sebab saya nak pakai radio digital. Radio ni sangat penting kerana bila kita bawa kereta lama, kita nak dengar lagu-lagu lama, kan? Barulah rasa nostalgia sikit. Kita akan memikirkan bagaimana cara-cara untuk kita memasangkan lampu ini. Okey? Stay tune guys. So, okay guys, ini adalah kata alpha, belum beta lagi. Fog lamp ni, saya tak tahulah rupa dia elok ke tak elok. Nampaknya macam elok lah. Tak tahu lagi, kita tengok dulu macam mana. Nanti dah siap cat apa semua. Kalau tak cun nanti saya mungkin tukar fog lamp, lampu bulat ke apa ke. Itu semua kacang goreng je belakang tu. Okay, lepas ni kita akan beralih kepada kita nak acukan dashboard. Dia punya firewall ni sangat nipis. So, untuk masukkan hose aircon tu, yang sini yang susahnya. Sebab yang tengah boleh pakai aircon gantung. Alright. Kereta model ni dia punya chassis body ada yang tak ada aircon. Dia pakai yang depan ni punya compartment. Dekat bonnet dia ada tempat angin, lubang angin. Angin luar masuk tepi ni. So saya mungkin akan optimize dan utilize compartment ni. Saya mungkin akan potong. Lepas tu hose tu saya akan masuk ke dalam ni dan boleh lalu. So tak sempit dekat bahagian dalam. Yang tengah tak ada masalah. Yang tepi ni saya akan potong. Dan bagus juga kalau saya potong ni, saya akan buat tempat boleh buka katup lah. So bahagian dalam ni saya suspect ada karat-karat, lubang-lubang dalam. So hal-hal buka tu kita dah boleh tutup lah. So bahagian dalam macam ni lah rupa dalam dia. So lubang ni memang pergi ke kompartmen depan. So kalau saya nak buat ke sini agak susah. Mungkin saya akan buat lubang kat sini. Saya akan masukkan hose tu keluar ikut sini. Sama juga dekat sana. Okey. Ini pergi ke dua blower yang tengah. Ini pergi sana, ini pergi sana. So sangat mencabar kewibawaan saya. Kerana kereta ni kecil satu. Nak ukur dashboard, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk.
Keluar masuk ukur potong, keluar masuk ukur potong, keluar masuk ukur potong. Kalau boleh buat lagu tu. Ke anda selalu ke sana, ke sini, ke sana. Meter memang saya akan pakai meter VTEC. Dashboard pakai original dashboard. Tapi ada sesuatu yang rahsia, korang tunggu. Itu saja setakat ini. Ini adalah ECU dia. ECU dia mungkin kita letak di bahagian sini ataupun mungkin dalam kompartmen sana. Boleh buka katuk. Sebab BMW pun ECU kat luar agak. Saya mungkin masukkan unsur-unsur BMW dalam ni. Dami-dami switch ni mungkin kita boleh pakai juga untuk nampak kelihatan moden sedikit. Switch memang switch real. Kalau kita nak sambung apa-apa nanti next time boleh. Alright, stay tune guys. Okay guys, setakat yang kita telah berusaha lah. Ini yang saya katakan. Dashboard ni dashboard original Honda Civic per generation. Lepas tu aircon dia saya nakkan nampak macam ada silver-silver sikit. So ni akan masukkan kat sini. Meter ni yang mahal ni, meter integral. Okay. Ramai orang kata kekalkan original. Memang saya kekalkan original, tapi saya kacuk. Saya akan fiberkan. Lepas tu saya kasih semen, kasih ganti-ganti. Lepas tu saya akan balut balik. Ada benda yang mencabar sikit. Ekon ini adalah petak, tetapi hose dia adalah bulat. Macam mana masuk kan? So saya akan design satu barang. Saya dah suruh asang potong ni. Hose ni dalam berapa? 65 mm. So saya akan masukkan ke dalam ini. Saya akan suruh asang mesin. Buat GG sikit. Ada tangga. So dia boleh cangkuk kat dalam ni. Bagaimana cara nak menyangkutnya? Cangkuk sini. So saya akan buat besi sini. Dia akan well lah. Dapatlah aircon itu dirasainya. Aircon yang dirasai itu akan menjadi kesejukan. Sekarang pun dah rasa sejuk lah. Rupanya angin tu. Okey. Yang tepi ni pun sama juga. Macam yang saya cakapkan tadi dekat tepi sana. Saya dah ukur ni ada 2 soket ni, tak ada kacau apa-apa. Speedometer, so wire lain semua tak ada masalah. So stand tune guys. Itu Ron sedang buat wiring lagi. Wiring memang sangat ambil lama masa. Apa benda ayat kita cakap? Kita dah setting semua part. So kita
Jadi gatal-gatal malam ni. Kita fiber kan. So fiber yang sangat sedikit sekali. Tapi tak apa, nanti dah kering kita gosok balik. Lepas tu nanti kita tambah lagi fiber, kita cement lagi. Sampai jadi cantik. Tak sempat siap ni hari. Itulah edit cepat sikit, ramai orang nak tengok. Okay, thank you so much for watching. We're about to whack the corner.